beribu orang yang aku jumpa yang betul-betul komit 85 tu kan, seorang je. Seorang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ni adalah berkaitan, aku nak jawab lah yang ada komen-komen macam, yelah, yang contohnya yang kisah yang seorang pergi minum, seorang dah terpacak depan PC tu kan. Dua kisah tu kan. Betul ada lah komen, dua-dua bermasalah. Dua-dua tak bagus lah. Dua-dua bermasalah, dua-dua tak bagus. Bukan apa, channel Kod 21 ni bukan nak ke arah dua-dua tak bagus, dua-dua bermasalah. Bukan, kita bukan nak blame game. Aku pun okey je kalau ada orang bermasalah kan. Aku just cerita je lah. Tak, dia nanti hidup ni ada karma. Bila kau tak buat kerja kau apa semua tu, nanti adalah bahana yang datang kan. Company kena tutup, macam gitulah. Channel Kod 21 nak membangunkan manusia tau kan. Aku punya tujuan bukannya nak menjoyah apa nak menjoyah kerja ni tak bagus. Tak. Yang mana tak bagus tu kan ujungnya aku nasihat, ubahlah sikap. Dia bukannya nak kau nak apa, nak bagi kau ni jadi terlalu bagus sangat. Tak, bukan macam itu. Aku pun cerita aku punya kelompongan tu ada lompongnya, ada longgarnya kan. Yang aku bukannya 8 pagi 5 petang tu kerja. Bukan tak ada. Kurang lah nak jumpa manusia yang betul-betul komit kepada kerja. Tak apa, sepanjang yang aku kerja ni kan, beribu orang yang aku jumpa yang betul-betul komit 85 tu kan, seorang je. Seorang kan. So memang hampir mustahil lah nak jumpa orang yang macam ni. Macam apa, dia bukan 5% ke, bukan. Seorang je yang sepanjang aku kenal ni. Mungkin 1000 orang yang aku dah kenal bekerja ni, seorang je. Dan seorang ni memang pulun lah, hard worker, pulun apa. Lepas tu dia bukan expert sangat pun kan. Tapi dia rajin, dia pulun. Dia jadi apa, bila kau rajin ni kan, anything boleh settle sebenarnya kan. Dia bukan pasal kau power ke tak power, tak. Bila kau rajin, kau menelaah apa semua, settle lah masalah kau. Kau menelaah, kau tanya orang, kau apa kan, walaupun kau tak power kan. Yang seorang ni dia bukannya, pada pandangan aku dia bukan power lah, tapi dia bukan power technical lah, tapi dia memang power lah. Dia memang power dari segi committed pada kerja. Kau bayangkan seorang je. So mana-mana company pun memang ada ni lah, ada, semua orang akan longgar lah kan. Tak kisahlah bos ke, anak buah ke kan, semua memang akan ada. Sebab kita ni manusia guys, kita ada nafsu, kita ada apa, ada harinya kita penat, ada harinya kita beremosi apa, bergaduh ke apa dengan apa keluarga. Lepas tu hari tu takkanlah kau boleh jadi pekerja cemerlang. Tak, dia akan jadi emosi, terganggu apa semua. That is normal manusia tu memang macam itu. Bukannya bila kerja je kena apa. Tak, aku pernah dengar bila kerja je kena strict, kerja macam apa, macam robot. Tak, kita bukan robot guys kan. Aku nak cerita, bukan aku sempurna, aku sendiri cerita kelompongan aku kan. Tapi at least bila lompong tu lompong, lepas tu top up balik dengan kerja yang, lepas tu ada cakap apa, 9-12 tu betul ke kerja? Ada yang tanya betul ke kerja? Tak, memanglah pergi toilet semua betul lah, adalah lompong-lompong juga kan. Tapi at least deliver something on that day, macam itulah kan. Lepas tu tambah seminggu tu ada banyak kerja siap. Macam itulah cerita dia. Memang lompong guys. Kalau mana-mana pekerja pun kan, susah lah nak jumpa orang yang betul-betul sempurna, yang melainkan yang seorang ni. Yang seorang ni aku nak cerita lah. Kau bayangkan, dia pergi bercuti kat Jepun ke apa kan. Cuti Jepun ni, kau pernah naik flight tak yang apa, yang memang berlama-lama dalam flight tu, kita akan ada jet lag ke apa kan. Memang penat lah, badan penat sebenarnya. Walaupun duduk aja dalam flight, tapi sebenarnya penat. Travel tu ada rasa penat. Kalau korang biasa travel lah, kita orang meeting petang 2.30 sampai 5 kan, 2.30 sampai 5. Lepas tu kita orang tahulah dia tak ada lah kan, memang apa, cuti. Hari tu memang hari cuti dia juga kan. Bercuti, bukan ni cuti pasal kerja, bukan, bercuti. Lepas tu dah meeting petang tu kan, tutup pukul 4 tu dia masuk juga meeting tu kan.
Betul kita balik. Bukannya apa, ini kepada orang yang berkenaan kalau nampak video ni, ya memang salute lah. Apa, dia level boss dia bukannya macam kita orang. Dia level boss lah. Dan sekarang jawatan dia dah sangat tinggi lah juga. Lepas tu apa, kau bayangkan pukul 2 flight dia kan. Lepas tu pukul 4 dia masuk office. 2 bila turun flight kan, sejam nak ambil barang apa semua. Lepas tu dalam masa sejam tu dia masuk office. Memang salute gila lah. Ni, dan orang macam ni seorang je yang aku jumpa kan. Kalau aku memang memang tak lah masuk office. Lepas tu paling kurang pun besok pagi kita update kan, tanya semalam meeting macam mana. Tapi orang ni punya tanggungjawab, memang tak boleh challenge lah. Lepas tu kalau dia balik, dia selalu juga balik pukul 8. Sebab kadang-kadang aku pun balik pukul 6, balik pukul tu nampak dia lagi lah kan. Lepas tu kadang-kadang macam dia pun terkena hantu kat office lah. Dia nampak macam aku. Lepas tu dia tanya aku, apa, aku dah balik lah. Dia nampak macam ada orang lagi lah, pukul 6, pukul 7 tu kan kat office. Lepas tu dia tanya kan, orang biasa balik lambat ni memang ada banyak kena hantu lah. Sebab hantu pun nak guna office juga dalam waktu dia kan. Ada selingan lah cerita. Tapi nak cerita macam mana orang ni bekerja lah kan. Orang nombor satu yang aku jumpa lah, cakap ni satu je. Yang lain adalah dalam 90% punya komitmen kerja kan. 10% pun memang huha-huha juga kan. Tapi yang seorang ni memang dia 100% dia give memang untuk kerja. Tapi kesian juga bila orang macam ni, dia macam lunyai weh. Tengok muka pun macam apa ni, penat. Tapi tak apalah, lunyai-lunyai pun gaji dia dah besar sekarang. Tapi itulah, takut bila lunyai-lunyai sangat nanti bolehlah sakit-sakit. Apa yang sakit yang yalah terlalu over kerja kan. Tapi yalah, dia bukan kerja yang angkat berat, kerja yang memikir lah kan. Kesian juga lah. Aku macam, tapi dia orang jenis memang kuat kerja kan. Nak buat macam mana. Itu je konten setakat ni untuk pagi ni. Titik tolaknya, konten ni bukan nak hentam orang lah. Konten aku ni bukan nak hentam orang, bukan nak apa menyalahkan mana-mana. Tak salah pun. Aku just bagi tahu kan. Tapi yang mana terasa tu ubahlah. Bukannya nak ada yang komen hentam aku balik macam bagus je, macam apa. Tak, bukan. Aku tak adalah niat aku nak kata aku bagus. Kalau aku nak kata aku bagus, aku tak cerita yang aku punya lompong tu. Kan? Kita lompong je. Kita at least lompong-lompong pun adalah deliver kerja hari tu kan. Itu je nak bagi tahu yang mana tak ada orang yang betul-betul bagi 100% lah dalam hidup dia kat kerja kan. Tak ada. Ada seorang tu lah yang aku cerita tu kan. Dan channel Code 21 adalah nak menghidupkan manusia, bukannya nak mengkondem manusia. Tak. Aku yakin setiap orang kalau diberi teguran, diberi panduan, dia akan jadi baik. Dan Code 21 ni nak ke arah itu lah. Bukan kita nak ke arah hentam-hentam. No. Aku tak create channel ni untuk benda tu lah. Aku kalau buat yang hantu tu pun, aku nak bagi orang berani kan. Nak bagi orang berani, nak bagi orang jangan takut apa dengan hantu. Itu je. Bukannya nak kata buat kerja bodoh lah apa. Tak. Aku buat semua ada sebab. Okay lah. Tak nak meletih panjang-panjang. Assalamualaikum.